Cuba bayangkan macam mana kalau anda boleh bawa sebuah bangunan ke mana-mana. Bukan kemah tapi sebuah bilik yang betul-betul kukuh dan lengkap. Jom kita tengok sama-sama reka bentuk luar biasa yang menjadikan idea ni satu kenyataan. Okey, kalau kita tengok sekali imbas, benda yang kita nampak ni cuma sebuah kotak besar, mungkin dalam 7 kaki panjang, nampak macam kotak simpan barang atau beg pakaian zaman dulu. Langsung tak ada tanda-tanda yang dekat dalam tu sebenarnya sebuah tempat pelindungan yang lengkap. Inilah soalan paling penting yang mencetuskan rekaan ni. Ia bukan setakat soal mudah alih, tapi ia tentang cara kita fikir semula, konsep pembinaan dan pengangkutan struktur sementara. Jadi, kenapa kita perlukan ciptaan macam ni kan? Sebenarnya, ia bermula untuk selesaikan beberapa masalah yang memang wujud dengan pilihan-pilihan yang ada sekarang. Perbandingan ni jelaskan segalanya. Tengok sebelah kiri. Tempat pelindungan biasa ni besar, berat, lepas tu renyah gila nak pasang. Sebelah kanan pula, matlamatnya untuk cipta sesuatu yang padat, senang nak pasang dan paling penting, kukuh dan selamat. Okey, sekarang jom kita bongkar macam mana reka bentuk ni berjaya capai semua matlamat tu. Sinilah magic kejuruteraan dia bermula. Inilah konsep utama dia. Daripada kita masukkan kepingan-kepingan dalam satu kotak, rekaan ni jadikan dinding tu sendiri sebagai kotak. Dinding luar tu ia melipat ke dalam untuk lindungi semua komponen kat bahagian dalam. Cuba tengok ni, nampak tak macam mana setiap bahagian, lantai, tiang bumbung, semua benda tersusun elok kat dalam cangkerang yang terbentuk dari dinding luar tu. Semua benda ada dalam satu unit. Jadi, apa kelebihannya? Banyak. Tak ada lagi dah bahagian-bahagian kecil yang senang hilang. Dinding tu sendiri jadi bekas pelindung. Keseluruhan struktur ni bergerak sebagai satu unit je dan bahagian penjuru yang keras tu bagi pelindungan ekstra masa diangkut. Bijak kan? Okey, macam mana benda ni berfungsi? Bayangkan macam akordion. Dinding dia terbuka sebiji macam tu. Ia mengembang keluar dari bentuk kotak yang padat dan terus jadi sebuah bilik dengan beberapa gerakan mudah je. Proses pasang dia sangatlah mudah. Pertama, anda buka dinding tu. Kedua, letakkan papan lantai. Graviti akan tolong kunci dan elakkan dinding daripada runtuh ke dalam. Ketiga, klip-klip kecil ni akan kunci bahagian atas. Akhir sekali, pasang bumbung. Semua direka untuk dipasang dengan pantas. Bila dah siap pasang, jom kita tengok hasil akhirnya. Transformasi dari kotak ke bangunan ni memang luar biasa. Dan inilah dia, saat yang paling wow. Sebelah kiri, kita ada kotak yang padat. Sebelah kanan, sebuah bangunan yang berfungsi sepenuhnya. Peralihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain inilah yang buat rekaan ni sangat revolusioner. Dan kena ingat tau, ini bukan sekadar kemah. Ini sebuah bilik yang sebenar. Ia ada dinding yang padu, ada tingkap untuk cahaya dan pintu berengsel untuk keselamatan. Ia bagi perlindungan dan privasi yang kemah kain tak boleh bagi. Bahagian dalam dia pun dah difikirkan betul-betul. Rekaan ni siap ada tempat pemasangan khas untuk perabot macam katil dan meja lipat. Jadi, ia bukan setakat kotak kosong, tapi ruang kediaman yang terus boleh guna. Persoalannya macam mana ia boleh kekal kukuh? Sebenarnya ada 3 ciri pintar yang bekerjasama. Klip bentuk U tu pastikan dinding sentiasa lurus. Lantai pula guna graviti untuk tolak dinding keluar, jadi ia stabil. Dan berlebas kat dalam penjuru tu, ia bagi platform yang kuat untuk lantai. Setiap bahagian main peranan penting. Okey, kita dah faham macam mana benda ni berfungsi. Sekarang, jom kita bincang kenapa ia penting. Apakah impak sebenar rekaan macam ni dalam dunia kita? Ada 3 kegunaan utama untuk rekaan ni. Pertama, untuk bantuan bencana, di mana tempat pelindungan yang cepat dan selamat sangat diperlukan. Kedua, untuk rekreasi, sebagai alternatif yang jauh lebih bagus daripada kemah. Dan ketiga, untuk operasi lapangan, macam nak sediakan rumah sementara untuk pasukan yang kerja di lokasi terpencil. Pendek kata, ia bagi manfaat kepada siapa saja yang perlukan tempat pelindungan yang kukuh, sementara dan senang dibawa ke mana-mana. Daripada mangsa bencana yang hilang rumah, sampailah kepada peminat aktiviti luar. Bayangkan, untuk kegunaan bermusim pun boleh. Simpan je dalam garaj bila tak guna. Dan ini membawa kita kepada satu pemikiran terakhir. Walaupun konsep ni dah wujud berpuluh-puluh tahun, prinsip di sebaliknya, kecekapan, rekaan yang padat, fungsi serbaguna, semua tu lebih relevan sekarang berbanding dulu.
Ini buat kita terfikir kan, cabaran-cabaran moden yang mana mungkin dari perumahan bandar sampai ke penjelajahan angkasa yang boleh kita selesaikan dengan pemikiran yang bijak dan padat macam ni.